Alright, kembali lagi ke Asia Drone Technical Academy Podcast. Okay, saya Arif. Dan hari ni saya bersama dengan Encik Amir Harzik. Okay, joining for our session today. Okay, let's begin with sedikit pengenalan lah kepada semua. Okay, kita sekarang dengan Encik Amir Harzik. So, Amir. Yep. Boleh terangkan sikit, introduce lah yourself about your name, berasal dari mana, buat apa sekarang dan sebagainya. Okay. Sebelum tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Encik Arif kan? Ya, selamat pagi. Okay, nama penuh Amir Harzik bin Saiful Rijal. Berasal daripada Kuala Lumpur. Lahir Kuala Lumpur, belajar Kuala Lumpur, kerja Kuala Lumpur. So anak jati KL lah. Nak jadi KL. Tapi adalah darah-darah Jawa sikit. Okay, Sikit je tak banyak. Boleh nampak. Lepas tu umur tahun ni 32. Tak tua tak muda, tengah-tengah. Sudah Okay. berkahwin? Alhamdulillah dah kahwin. Satu anak satu. Itu je lah kot. Okay. Okay. Okay, saya sedikit background lah So sekarang Amir sudah bekerja dekat KL, semua membesar di KL dan sebagainya. Saya ada buat research lah tentang Amir sedikit. So Amir sekarang bekerja as apa? Dengan entity mana, company mana? Cuba explain sikit lah in terms of kerjaya. Kerja dengan company mana? Okay. Sekarang ni saya bekerja as a trainer. Drone trainer to be specific. Dengan Asia Drone. Okay. So Asia Drone, so kita buat mostly drone training dan juga services lah. Okay. So saya dah dengan Asia Drone ni dekat tahun yang ke-6 tahun ni. Okay, anniversary yang ke-6. Dan mainly memang kita buat training untuk drone and macam-macam jenis training lah. Kita buat surveying ada, kita buat yang competency ada. So many kind of training kita buat. Based on industry punya ni, siapa Betul. company diorang perlukan apa-apa training ataupun individu kan. Yep. Betul. Okay. Sebelum Amir jadi trainer kan, saya ada baca sedikit details lah. Sebab Amir ni merupakan seorang yang terkenal di luar sana. Ya Mana ke? saya pun nak tahu lah. Betul ke? Maksudnya ada di luar sana, okay? Saya dah baca-baca lah. So Amir ni sedikit background, Amir study electrical dan electronics engineering, betul? Betul. Okay, so daripada electrical electronics engineering ni, macam mana boleh in terms of kerjaya lah, macam mana daripada belajar electrical bergerak ke arah drone, industri drone, Macam mana boleh berkecimpung dalam drone ni lah. transition tu. Okay, asalnya drone ni sebenarnya saya tak minat pun. Asalnya dulu lah, memang tak minat. Time tu baru habis diploma. Sebab saya buat diploma dekat UiTM. Then degree buat dekat Uniten. So during transition ke degree tu, sebab saya jenis yang suka buat benda yang bukan saya tengah buat. Contoh, masa diploma dulu belajar elektronik, Okay. electrical elektronik lah. And then dalam masa yang sama saya main Tamiya. Tamiya kereta tu Tamiya kan? kereta tu. Okay. Tamiya tu Alright. bukan main biasa tapi masuk competition. So kita modify everything and time tu dekat Johor lah. So bila saya suka buat benda yang bukan saya punya main thing. So itu during diploma. And then during masuk degree, before masuk degree tu, ayah saya dia nak main drone. Dia cakap, boleh tengok kan tak drone ni? Macam best fly sekarang. Time tu 2015, 2014 macam tu lah. Okay. So dia suruh carikan. So saya pun carikan. Pergilah kedai, tengok survey online apa semua, jumpa. Minat tak ada lagi time tu. Alright. Belikan. And then bila dah beli tu, dalam masa yang sama, ayah saya minta saya ajar. Okay. So saya belajar dulu. Belajar, tiba-tiba minat tu sampai. So during that time, start dengan yang toys grade dulu, mainan punya lah, dalam 200-300 ringgit. Beli, hilang satu. Hilang, then dia jadi macam, aku boleh buat benda ni. Dia macam, benda ni something yang kena dia explore. So dalam secara tak sengaja, benda tu jadi minat. So during studies dekat Uniten tu, dalam masa yang sama saya try explore untuk drone punya
teknologi ni. Okay. So start dengan mainan and so on. So minat tu datang daripada orang lain. Tapi bila datang orang lain tu minat dia hilang dah. Betul. Macam ayah saya dalam 3 bulan dia dah langsung tak fly dah. Saya yang teruskan minat tu lah. Okay. So dia tak ada kaitan dengan belajar pun, tapi dia diri sendiri lah. Cuma belajar tu ada dalam masa belajar tu ada yang mencetuskan kenapa saya pursue drone industry ni lah. Okay. Itulah kisah dia. Baik. Terima kasih kepada perkongsian yang mendalam kan. Okay. Maksudnya ia menunjukkan minat sendirilah. Maksudnya kita betul. just try. Betul tak? Sebab Tamiya tu saya biasa juga. Zaman-zaman Tamiya, zaman-zaman Crush Gear, betul? Sebelum Crush Gear, Dash Yang Guru. Okay. Dash Yang Guru, time tu tak, dulu dia main pakai kayu hoki. Okay. Ni tak lah, masa saya main tu dia dah ada track apa semua. So dia punya price pun boleh tahan lah. Kalau champion dapat 5,000, 6,000. So banyak. Duit tu buatkan kita jadi lagi minat lah kan. Betul. Sebab sambil belajar, sambil kita buat duit kat situ kalau ada lah. Tapi Alhamdulillah adalah a few achievement yang tak disclose lah kat sini. Okay, yang tu sensitif sikit lah. Okay. Tak sensitif tapi macam itu dulu punya time. Okay, baik. So menunjukkan lah dekat sini saya nampak macam walaupun kita tak ada background ke ataupun kita mau tu kita nak cuba-cuba sendiri. Betul. Sebenarnya sepanjang perjalanan kita tengah figure out, sepanjang kita tengah try ni, try tu kan, kita sendiri akan minat dengan benda yang kita tengah buat tu. Betul. So Setuju. okay, balik pada masa Amir cakap masa degree. So maksudnya time tu 20 lebih 23. Time tu dalam 22, 23 macam tu. 23. Lebih kurang. Okay. So tapi awal jugalah masa time tu drone, adakah drone tengah booming ke ataupun baru nak Time tu banyak tak? baru juga sebab dalam 2015 tu kira lepas a few months dengan ayah saya, lepas tu dia tak minat tu, saya kira saya join satu community ni. Okay. There is one community in KL, dia guna specific drone dan kumpul every weekend. So time tu baru kira industri drone ni belum berkembang lagi. Dia baru nak start. So ada yang dah pakai since 2010, 2010, 2011, tapi tu semua yang custom. Semua yang besar-besar and very expensive lah time tu. So masa tu kita cuba explore dan community tu everyone explore masing-masing. Okay. Pakai asas startnya dengan toys grade drone, mainan lah kan. Mainan, then daripada situ masing-masing tengok ada potensi benda ni. Ada potensi. Then after few years after tu baru the drone industry naik lah. Kira nak cakap one of the pioneer pun tak juga. Sebab time tu pun dah ada yang kira orang panggil macam otai-otai lah ataupun OG lah orang panggil kan. OG drone ni dia dah 4-5 years back dia dah start. Tapi kira saya mingle around dengan with the community. So nampak growth tu daripada saya start sampailah sekarang ni lah. Menarik tu. Okay. Untuk yang kebanyakannya lah, ni saya dengarkan siapa yang baru je dalam industri drone, dia orang berpendapat macam okay, drone ni orang boleh kata kadang macam mainan. Betul. Kadang-kadang orang yang tahu betul-betul deep into this industry macam OG kan, dia orang tahu capability drone ni boleh buat apa. Contoh kalau kat Malaysia sekarang kita 2026, so banyak industri sekarang tengah penetrate this drone industry tau. Contoh baru-baru ni memang insurance companies kan, bank pun diorang utilize, walaupun company-company yang saya tak tahu perlukan drone sebenarnya, tapi diorang tengah implement. So menarik bagi saya. Orang yang kalau sekadar hobi kan, kalau ada minat tu memang diorang sendiri yang akan explore. Macam Amir sendiri, betul. Minat komponen ni, and yang Amir cerita tadi OG semua tu, dia akan customize drone sendiri untuk buat spesifik benda lah. Betul. So yang untuk company-company ni memang dia banyak guna untuk dia orang punya ni lah, nature of work lah, macam construction, infrastructure, semua tu lah. And kalau macam saya share sikit lah, yang insurance companies ni dia orang perlukan drone untuk buat inspection. Contohnya kalau ada bangunan terbakar ke apa kan, dia orang perlu buat inspection untuk claim punya prosedur lah. Betul. Maksudnya dia orang guna drone ni untuk tengok, untuk buat inspection bangunan yang terbakar, tengok macam mana punca kan. So diorang perlukan record aerial shots, aerial videos, bukti-bukti ni untuk send for the claim submission.
So ianya sangat membantu industri-industri di luar sana. Okay. Banyak yang implement. Okay, berbalik kepada drone ni lah. Drone industri ni. Okay, saya pernah tengok, saya banyak buat research tentang Amir, tahu? Okay. Dah 2-3 kali juga dengar tu. Apa research yang dia buat tu sebenarnya? Okay, saya banyak baca ni. Saya pergi website ni ada nama. Saya search je nama Amir dekat Google. Saya tak expect lah keluar banyak artikel. Okay, banyak artikel berkenaan Amir. Google foto tu Amir nombor 1. Search apa tu dekat Google? Amir drone ke? Amir Haziq drone ke? Dia ada cara Keyword dia lah. keyword dia bila kita search keluar nama kita. Alright. So saya search, normally my search is Amir Haziq drone. Okay. Okay, and then terpampar lah dekat situ kan. Saya macam, saya pernah nampak lah orang ni. Macam kenal lah. Macam kenal. Okay, baik. Kembali ke kita punya podcast. Maaf ada gangguan teknikal sedikit tadi. Biasalah. Teknologi kan. Teknologi itulah dia. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kadang reliable. Yes, kadang betul. masalah sikit. Okay. Kita sambung balik kepada apa yang Amir share tadi lah. Okay, kita sedang cakap pasal drone. Amir representing Malaysia untuk compete dalam drone racing competition. Betul. Okay. One of which is in China lah. Yang saya baca dalam artikel tu kan. Cuba elaborate sikit apa yang dia tulis dekat artikel. Sikit lah, tak payah banyak. So, tuan badan tahulah pengalaman sendiri kan. Kita tak tahu lah. Kita nak tengok betul tak betul apa yang tulis kat situ. Okay, so dalam artikel tu dia just ceritakan mostly Amir punya with a few members lah. Okay, a few members of the drone racer punya team from Malaysia. So you guys compete with banyak group, banyak team lah kan. And then kita dapat beralih a few pingat-pingat, dari untuk Malaysia lah. Kita bawa pulang satu achievement yang for the first time ever dalam bidang yang baru ni. Okay, sebab saya rasa menarik lah sebab ini kan permulaan kan. Saya pun I'm sure pada tahun tu drone baru nak berkembang, baru nak orang nak tahu kenal pasal drone ni apa kan, apa semua. So to be the first Malaysian to actually achieve and bring something back to Malaysia is an achievement lah. Betul. Congratulations Amir lah. Thank you. I'm very proud to be a Malaysian. To have this drone racer yang saya kenal untuk buat sharing and all that. Okay, so Amir cerita sikit macam mana, what's the experience that you have panjang-panjang dekat competition kan. Cuma Amir cerita sikit apa itu drone racing, macam mana drone racing tu punya acara ke, macam mana. Is more specific lah. Boleh? Right, so sebelum kita pergi related dengan artikel tu, kita cerita dulu apa benda yang kaitan artikel tu dengan saya. Artikel tu basically macam Cik Arif cakap lah, mewakili Malaysia untuk pergi drone racing. Tapi drone racing tu apa? So basically drone racing ni dia it's a custom drone yang kita buat. But kita buat dia untuk laju. We build the drone for speed. And so then dia punya competition is dia same concept macam F1 punya racing. Dia ada qualifying, dia ada knockout round, and then dia ada final round lah. And so dekat Malaysia 2016 drone racing ni kira tengah booming. Dia tengah booming and so on. So before saya pergi ke China tu, saya banyak compete dalam local punya racing jugalah. So throughout Malaysia lah, dekat utara, selatan, Sabah, Sarawak pun ada. So from that saya achieve some of the competition. Kira menang, ada yang dapat nombor 2, ada yang dapat top qualifier and so on. So daripada situ dapat build portfolio, then baru bukan dicalonkan lah basically. Dia sebab time tu racer pun tak ramai. And then yang willing nak pergi pun tak ramai juga. And then one is because of the budget lah. Okay, then alhamdulillah saya dapat sponsor untuk pergi ke China pada tahun 2018. So that's the first
drone racing yang saya pergi. Okay. Internationally lah. Sebab time tu tak silap ada dalam total participant 120 orang. 120 orang and negara rasa belas-belas ke puluh-puluh macam tu lah yang join. So kita biasa race dekat Malaysia. Paling-paling pun yang datang Indonesia, Singapore, Brunei and so on lah. Yang berdekatan je. So experience dia kita dah lebih kurang sama. Dan maksudnya dah tahu okay, dia ni macam mana, dia ni macam mana. Tapi bila kat sana it's a whole new level. Dia macam sampai sana kan. Tengok team lain, kita pergi time tu yalah, because of the budget dalam 3-4 orang je pergi. So we are the pilot, we are the spotter ataupun observer, and we are the technician. And I am the team manager. So saya team manager, so kena handle everything. So the pressure tu ada lah. Dah lah first time pergi Malaysia. Jadi team manager, dia racer pula kan. So dia jadi macam quite pressure. Cuma kalau tengok team lain tu, dia macam well prepared lah. Dia ada team manager, dia ada pilot je. Habis fly tidur. Saya buat apa? And then spotter, technician. So dari situ kita belajar yang whenever kita nak pergi race, it's not about an individual, it's about a team. And so banyak saya belajar dekat China tu lah. Even though my first pergi sana, tapi actually yang achievement tu bukan dekat China tu. Kalau ikut artikel, sebab artikel tu dia overall. Betul. Overall lah, dia ada a few places yang saya pergi. Tapi yang China first tu memang bagi a big impact to my drone racing punya. Nak cakap carry, tak carry jugalah. Sebab time tu belajar lagi. Betul. Kat Unit 10. More to exploring lah. More to exploring. Sebab kat situ saya belajar macam mana nak handle a team untuk racing. So what are the preparation yang kita perlukan, the equipment yang kita perlukan. And then another thing, bila kat sana saya nampak yang drone racing organizer pun is a thing juga. So people are looking, nak tengok yang racing is a thing lah. Maksudnya pergi race apa semua and then menang hadiah and so on. Tapi macam saya suka planning something and basically related to event lah. Memang related to event. So saya tengok macam mana dia buat and so on. Balik tu saya propose dekat saya punya club dalam Unit 10. Sebab dalam Unit 10 dulu saya ada club. Bukan saya punya club lah. Dia sebenarnya electric vehicle punya club. Tapi dia add on drone kat situ. So saya jadi head of department drone dalam tu. So saya propose, then diorang setuju nak buat drone racing. Start daripada tu baru saya pergi lagi. Maksudnya bukan local punya racing je, international pun pergi lagi lah. So achievement yang dalam artikel tu cakap is dekat Brunei. Dekat Brunei tu sebab dia ada hadiah on 1, 2, 3 and top qualifier. Maksudnya yang buat timing paling laju lah. So alhamdulillah, time tu muda lagi kan. So dapatlah top qualifier. Then compare dengan, sebab time tu ada Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia. So saya dapat top qualifier untuk race tu. So dapatlah hadiah tu. So dapatlah that title Malaysia punya champion. Actually knockout orang tu kantor juga. Tapi dekat qualifying tu at least kita dah letak nama kita kat situ lah. So from that then saya start exploring lah yang organising race pun is a thing juga. So it's a whole new experience. Kalau compare dengan kalau saya tak pergi tu dekat sana, mungkin sekarang pun tak dekat sini lah. So experience dia lain sikit lah. Okay, so in terms of, okay, maksudnya drone racing ni bukanlah saja kita race guna drone je kan. Dia punya sistem tu, maksudnya as a whole. Betul. Maksudnya dalam drone racer ni, drone racing ni ada for event punya management. Maksudnya the whole process of it lah. Racing is one thing. Betul. And then the back story dia punya back end dia kan is another thing. Betul. So when talk about event management for drones kan, adakah yang dia punya sekit-sekit, maksudnya kalau macam lita dia for the racing, track dia lah, track dia, adakah kita lah yang kena buat? Betul. Kita kena design all the things lah. Betul. So macam masa kira untuk the whole racing tu memang race director yang kena design everything. So kena plan berapa crew members, siapa jadi spotter, siapa jadi race director, siapa yang akan design the track, what are the rules and regulation. Sebab mula kita nampak macam senang. Sebab sebelum saya jadi event, sebelum saya start organize event,
pergi race, kita banyak argue. Kira argue lah kenapa dia ni macam ni, kenapa dia macam ni kan. Tapi bila kita on the director side, baru kita tahu yang benda ni is a hassle lah. Dia is a hassle, tapi kalau benda tu sukses, puas hati dia lah macam. Betul. Dia lain lah, lain. Feeling dia lain dengan kita menang race. And so race is one thing. Yes, kita excited, but organising a race pun is a one thing jugalah. The whole event itself. Successful one lah. Betul kan? Okay, sangat-sangat menarik. Ini benda yang baru lah. Sebelum ni saya tahu about drone racing is kita race drone, kan? Tapi even drone racing tu pun saya tak tahu macam mana. Memanglah siapa yang paling laju. Tapi in terms of flying straight ke, kan? Saya ingatkan macam tu je. Maksudnya race mana paling laju. cara terbang dia lah. Cara terbang dia. Maksudnya kita pergi paling laju lah. Maksudnya kita kena modify all the motor-motor ke apa kan. Dan saya pergi paling laju. Rupanya adalah saya punya members lah yang dia pun in drone industry juga. Dia mention pada saya, siapa yang tengok Harry Potter, dia akan familiar lah dengan game ni. Quidditch. Dia lebih kurang macam Quidditch. Betul? Dia almost boleh dikatakan sebab dia punya track tu macam Quidditch punya track. So drone tu kena melalui obstacle, kena masuk dalam all the obstacle, loops. dia akan ada loops, dia akan ada flag. So selain Quidditch, dia macam yang apa, pod racer Star Wars. Oh, okay. Anakin Skywalker tu kan. Yang tu. Dia feeling dia bila kita kat dalam tu, bila kita race tu macam kita dekat dalam drone. So dulu kecil-kecil kita tengok movie tu. Then bila dalam drone racing kita macam ini apa yang aku tengok masa kecil dulu. Dia jadi shock. Tapi beza nostalgic lah. Beza pod racer tu orang kat dalam. Tapi ni kita kat bawah. So drone racing ni dia untuk orang yang suka kelajuan tapi dia tak nak sakitkan badan. Sebab kita duduk, kita pakai goggle, kita fly. Betul. Kita kat sini, drone kat sana, tergolek drone, kita tak kena. Tapi yang sakit apa? Poket kita. Poket memang sakit. Bila dah crash tu, banyak nak kena repair kan, troubleshoot semua tu. So, some things to consider about this ni lah industry. But it's worth it. I mean, betul. Memang worth it. Betul. Rancangan kembali ke podcast Asia Drone untuk kali yang kedua. Kalau jadi lagi sekali kita kan. Okay, kat mana kita tadi? Okay, kita tadi borak pasal pengalaman Amir masa dekat Uni 10. Amir kan tengah buat electrical electronics pun course kan. So pada masa yang sama Amir lebih kepada drone, lebih aktif dalam drone punya club and society. So dekat situ Amir spend masa untuk discover lah organising events for the Uni 10 itself, dan juga study pada masa yang sama lah. So dekat sini Amir selepas masa dalam Uni 10 tu, masih dalam Uni 10 masih lagi dalam Uni 10 tu. So apakah perjalanan Amir lah, maksudnya masa tengah study tu, kan time tu 2018 2019 kan, around that time lah, 18-19. So organising events and all that, and study and then tiba-tiba masuk ke MCO 2020. Betul pada bulan March. So selepas tu di mana hala tuju Amir masa tu, masa MCO tu lah. Masa before MCO tu, macam kita cakap tadi lah, organising event. So dah all the event line up untuk 2020. So during MCO bulan 3 tu, memang for first 2 months kot, memang tak ada any hala tuju time tu. So memang fokus on nak buat event. Event pun sepatutnya dah run time tu. Sempat run satu je, bulan 1 before PKP tu. Then the first 2 months tu memang langsung tak ada apa-apa plan. But masa bulan kedua tu saya start jual balik drone. Sebab actually masa 2016-17 tu, sambil saya explore drone, sambil tu saya jual. Jadi seller untuk toys grade drone, untuk yang mainan lah. So sambil saya belajar, sambil saya buat drone racing, sambil tu cari duit untuk support the drone racing lah, iaitu jual drone toys grade drone lah. So time tu pun, then after jual tu, then baru start buat organizing event.
Okay. So yang earn money on that time is jual drone and organize event. So during that time masa PKP tu jual balik drone, but this time jual yang consumer level ataupun not industrial punya level, tapi yang commonly kita pakai, which is DJI lah. Time tu DJI pun dah start keluar untuk hobbyist punya grade. So dia not that expensive, not that cheap. So start jual tu, and then ada demand for training. So that's when saya start dengan drone training ni. Tapi saya bukan start drone training dengan normal drone, dengan FPV. So time tu orang dah nampak yang FPV ni boleh buat something. Not just racing, bukan setakat berlumba, bukan setakat habiskan duit, bocorkan poket untuk pergi berlumba, tapi boleh earn money selain daripada bidang racing. So kat situ saya start buat training FPV ni untuk racing dan cinematic. So tu ada collaboration with my friend lah, ada kawan seorang. Dia memang buat cinematic FPV ni daripada before PKP lagi. So dia one of the earliest. So kita collaborate, then kita buat training for a few months jugalah. During PKP tu kita buat basic plus advanced. So memang fokus on FPV je. Macam saya on the part basic dan juga technical. Yang kawan tu dia buat more towards cinematography, camera angle and so on tu lah. So then after that baru kat SG Academy ataupun Asia Drone lah. So itu flow dia masa 2020 tu. Dia ada masa tengah naik awal tahun, dia jatuh masa PKP awal tu, and then alhamdulillah sampai sekarang kat sini lah. So itulah, wah, banyak experience sepanjang-panjang berapa tahun tu. Perjalanan tu kalau daripada 2015 sampai ke, kita ambil 15 sampai 20 tu lah, memang banyak dia punya ups and down. Bukan setakat drone saja, study pun sama macam kita cakap tadi. Dia terlambat sikit, terlajak setahun, 2 tahun setengah macam tu. Tapi saya nak kata menyesal tu memang tak lah. Tapi bersyukur juga yang kira saya follow my passion. Saya dalam ni sedikit background lagi lah pasal saya. Dalam family saya suka buat yang orang lain tak buat. Kira family semua ikut, belajar ni buat ni, belajar ni lah. Dia macam laluan dia tu straight. Dia dah tahu belajar ni akan kerja ni dan tu. Dia saya buat benda tu, cuma dia macam tak ada that thrill kan. Tapi that thrill tu kita tak fikir apa konsekuensi dia kalau tak jadi kan. Itu time tu muda, tak kahwin lagi. So layan je lah kan, pergi. Tapi alhamdulillah bila ikut passion ni kita akan jadi suka dengan apa yang kita buat. Dia takkan rasa pressure. Pressure tu ada, stress tu ada, tapi still kita boleh cope dengan situasi yang kita hadapi tu lah. Betul. The pressure and obstacle tu lah actually membantu kita untuk nampak lagi peluang yang kita boleh ni kan overcome. Okay, lepas tu masa time ni dah habis all the perjalanan. Perjalanan Amir sampailah jadi trainer dekat Asia Drone. So Amir ada mention tadi pasal community drone kan, ada sentuh sikit lah pasal FPV tadi kan. So dalam community dekat Malaysia ni banyak tak community drones overall? Community kalau during my time dulu, masa start dulu, the community memang strong. Maksudnya dia engaging between each other lah. Kira the whole Malaysia tu they are engaging. Macam saya punya club dulu pun KL, tapi kita kadang buat trip pergi Penang, nak jumpa geng sana. Even during racing time dulu pun sama juga. Group team KL akan pergi Penang. Bukan pergi race kat sana, tapi pergi training kat sana. So we are engaging with the community lah. But after PKP hari tu, dia macam community tu dah tak macam dulu. People boleh refer kepada YouTube, internet and so on. And then drone pun dah murah. So community tu ada, cuma dia tak ada macam gathering macam dulu. Kurang lah. But still ada group-group yang tertentu lah. Dia boleh cakap lah, the vibe tu ataupun the community punya hype tu tak macam dulu, di mana kita akan kumpul satu Malaysia contohnya. Maksudnya gathering tu kurang, tapi sharing tu masih ada. Lah Sharing kan? tu memang ada. Dari dulu sampai sekarang memang akan ada dekat social media lah. But community sebab ramai dah dulu
drone ni hobi. Tak ada orang nak pergi drone untuk buat duit. Semua nak spend duit. But when people are seeing that drone ni boleh buat duit, so start tu semua bukan berpecah lah. Basically semua bawa haluan masing-masing. Ada yang pergi kepada inspection, ada yang pergi kepada mapping, which is good. Daripada hobi kita jadikan kerjaya. Dan cuma in terms of community tu dia tak ada that macam strong community. KL, Penang, Perak tak ada. But still ada orang yang kita boleh refer untuk kita tanya apa-apa lah. I see. Kan? Alright, so berbalik kepada yang community. So masih ada community semua. Dan saya berminat, saya rasa menarik sangat pasal FPV drone ni. Sebab bermulanya dengan sebagai hobi drone racing. Betul. Semua tu kan. Tapi sekarang 2026 banyak orang interested in FPV ni. Maksudnya digunakan dalam industri juga. Betul. Okay. The commercial drones tu lain lah. Okay, ni more to FPV punya drone. Okay. So Amir rasa FPV drone ni banyak tak contributing to Malaysia, or what can be implemented rasanya in the future? Untuk FPV lah. Betul. FPV specifically lah. Actually FPV ni dia dah banyak bantu industri drone juga. Dia dah contribute to the drone industry juga. Especially kalau kita tengok dekat movie, even local movie pun dia dah start guna FPV punya shot untuk diorang punya movie. Sebab FPV ni kita tahu drone tu boleh laju, boleh loop lah macam apa Quidditch apa semua tu kan. So bila producer ni nampak drone tu boleh buat macam tu, compare dengan the commercial one yang DJI apa semua tu lah, dia boleh dapatkan angle yang lain tau. So dia panggil macam dynamic punya shot. So for you to earn money in drone industry through FPV, macam dulu saya buat event lah, but sekarang orang boleh buat cinematography using FPV. Music video, movie, international movie pun kalau kita tengok yang Hollywood punya movie pun sama juga. Dia semua dah pakai the FPV shot. Sebab, and for your information, FPV shot ni dia punya rate mahal sikit. Kalau compare dengan yang biasa, FPV punya shot ni harga tu masih maintain dekat certain level lagi lah. So boleh dikatakan eksklusif lagi lah. Dia walaupun dah ramai, but still people maintain the price. Dia tak ada macam price war. Usually mana-mana industri pun akan ada that price war. Tapi sebabkan FPV ni tak semua orang boleh buat, deliver kan. Boleh beli drone tu, tapi nak deliver output yang sama tu susah. Kita perlukan months, maybe years of training, numbers of drone crash. Bukan crash je, hilang. Saya punya drone pun kalau kira balik tak berani nak kira, tak tahu dah berapa banyak spend, berapa banyak dah hilang tu satu, crash tu satu. Tapi untuk dapat that skill on FPV punya shot tu perlukan training yang banyak lah. So and which is a good thing juga. Macam saya punya group dulu pun, saya boleh cakap half of them is tengah buat FPV punya shot sekarang ni. Besides commercial, diorang buat FPV punya shot juga. Jadi kalau tengok kan dah 10 tahun, dalam 9-10 tahun yang lepas kita racing sama-sama dulu, habiskan duit, but now most of them are making money with FPV drone lah. Okay, interesting. So yang in terms of kalau FPV ni, other than kalau kita nak apa, save the accidents, save amount of crash, semua tu, saya rasa the drone simulator sekarang kan. Betul. So adakah dalam drone simulator tu dia include juga, kalau contoh saya nak train for FPV drone untuk elakkan crash dan sebagainya, ada juga. saya boleh guna model FPV drone tak dalam? Yes, dia memang ada specific simulator untuk FPV. So macam people sekarang, orang sekarang, drone pilot sekarang lah, dia boleh try simulator dulu. Compare dengan saya punya time dulu, drone custom, tak ada yang ready made. Buat custom, beli semua parts apa semua, pasang, baru nak naik je dah crash. Bila crash, motor terbakar. So nak belajar tu, saya start belajar dulu dalam, ambil masa dalam 2-3 bulan jugalah. Nak try rasa je. Nak try rasa macam mana nak fly dia. Belum cerita nak dapat straight line yang cantik. Macam sekarang kita boleh start dengan simulator dulu. Beli remote, simulator, boleh try. Sebab certain orang FPV ni tak boleh. Sebab apa?
kalau orang tu dia punya motion sickness quite severe juga. Betul. Sebab ada kawan saya, dia start dengan simulator dulu, 2 bulan dia try, tak boleh. Setiap kali fly nak muntah, setiap kali fly nak muntah. Dia try sebab dia minat, try tak boleh, give up lah. The motion tu laju The motion sangat, tu lah. So tak semua orang boleh accept the motion untuk FPV ni lah. But bukan faktor umur, sebab ada je yang kenalan saya umur 70 plus, dia adalah dia punya panggilan kalau dekat area Pantai Timur tu, atuk FPV. Ni mungkin kalau dia tengok video ni dia nampak kot. Kita pun kenal each other. Saya tak pernah jumpa, cuma kita communicate dalam social media. Dia menunjukkan yang umur bukan penghalang. So boleh jadi muda, middle age, tua pun still can pursue untuk FPV, tapi tak semua orang boleh. Itu dia punya basically point ni lah. Alright. Okay, kita sambung untuk tiga yang ketiga. Baik. Tiga. Okay, Alright. teruskan lagi. Baik, Encik Amir. Yes, sir. Sekarang okay, kita dah bincang most of the part lah. Kita covered pasal Amir punya journey dan apa biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang industri-industri drone seperti FPV, macam mana nak apa berjalan lah, basically the whole thing about drone racing dan sebagainya. So most of the people sekarang ni, sebelum dia orang nak ceburi dalam sesuatu bidang yang baru, first things first, dia orang kena tahu the process lah. Yep. And kalau saya berminat untuk ceburi dalam bidang FPV ni, first Amir boleh share saya apakah tools yang saya perlukan, equipments. Sebab first thing my concern is just budget lah. Is it worth it untuk saya invest this much untuk ceburi dalam bidang FPV ni? Amir boleh share sikit tentang okay, untuk FPV ni, first thing first is kita kena before kita beli apa-apa, before kita sediakan budget, try untuk tengok video FPV dulu. Maksudnya bukan video tu bukan video yang dah siap, video raw video ataupun video daripada Google, daripada monitor ke, try tengok any social media yang ada, tengok and try to experience that video for maybe 3 minutes straight, 5 minutes straight. Kenapa? Kita nak check motion sickness kita macam mana. Okay. Sebab certain people, dia tak boleh tahan that motion sickness. Dia suka tengok video FPV ni dynamic and so on, tapi bila dia sendiri fly, dia tak boleh nak adapt. So start dengan tu dulu. Kalau okay, then baru try to pursue on simulator. Tapi simulator, dia ada yang free simulator dekat phone and so on, tapi experience wise dia tak macam real lah. Tapi kalau nak try the simulator, boleh try beli remote dulu. Remote cost around, kalau tak silap hari tu dalam 300 ringgit macam tu for entry level punya. Boleh pakai. And then the simulator ada dekat online free. Ada yang berbayar juga. Berbayar tu better lah. Dia almost macam real punya feeling. And try dulu for maybe 1 month ke 2 weeks ke, try. Kalau boleh adapt dengan motion sickness, boleh control, then baru boleh proceed dengan beli drone lah. Okay, yang simulator tu adakah itu including the goggles? Tak. Maksudnya kita tengok kat screen monitor sajalah. lah. Okay. Kalau dia include Google pun boleh, tapi dia dah almost half of the price of the drone lah. So kalau beli Google untuk simulator, dia macam boleh, tapi takut nanti macam membazir. Kalau tak boleh adapt, kena jual Google tu. So try simulator pakai monitor dulu, laptop ke komputer ke. Try, ambil masa lah dalam 2 minggu ke 3 minggu, sebulan ke. Then kalau okay, baru proceed dengan nak beli drone apa. Sebab untuk FPV ni dia ada banyak jenis. Dia ada yang analog system, dia ada digital system, dia ada yang ready made, macam contoh DJI Avatar tu. So dia dah ada yang dah siap. So after try simulator, baru kita decide nak beli yang mana satu. Specs yang mana lah. Spec yang mana. Kalau kita jenis yang suka
customize, beli yang custom. Tapi beli custom kena belajar lain pula. Dia ada lagi flow dia yang lain, components lah. Tapi kalau memang jenis macam saya elektronik, belajar dulu. So benda tu memang minat. Orang yang suka ataupun panggil macam MacGyver lah. MacGyver kan yang repair tu kan. Boleh go into custom lah. Sebab the output yang kita hasilkan tu depends on skill kita juga. Tak kisah kita pakai custom ke, kita pakai yang ready made ke, the output tu based on our setting. So dia tak kisah apa tools kita pakai, yang penting output tu cantik. Tapi kalau tak nak pening kepala, boleh go for yang ready made lah. Ready to fly macam DJI Avatar macam tu. Baik. Okay, ni last kita touch sikit. Once kita dah step into this FPV, kita nak go for industries. Boleh saja kalau saya berminat dengan cinematography. Apakah drone yang jenis model drone yang sesuai untuk cinematography? Not specific to FPV kan? Ke specific to FPV? Specific to FPV lah, sebab saya nak dive into FPV. Jadi saya nak do cinematography. Saya perlukan drone apa, dan juga macam drone racing. Saya perlukan drone apa contohnya. So dua different industry. Lah. Okay. Kalau racing, dia tak ada specific brand sebab dia custom. Mostly racing semua custom. Tapi kita boleh pergi bagi macam kedai custom drone. Macam dekat Malaysia ada satu, there's one shop yang memang buat customized drone racing. So dia dah ada dia punya package lah. You buy this kind of drone, this package, you get all the stuff untuk racing. Then kalau untuk cinematography pula, dia ada pecah dua pula. Macam saya cakap tadi, beli ready to fly ataupun kita buat custom. So itu up to the pilot itself. Nak senang, nak start cepat is ready to fly lah. Dia tak perlu nak go through the hassle, soldering apa semua kan. Tapi kalau memang minat that technical part, boleh kan? Tak ada masalah, okay je. Dia untuk cinematography both also can. Nak proceed dengan custom boleh, nak proceed dengan ready to fly pun boleh. So kalau model specific, for the timing is Avatar lah, DJI Avatar. Memang most of my friend, mana yang start pakai untuk commercial shoot, dulu dia tak pakai FPV, sekarang pakai FPV, semua start dengan Avatar. Bila start dengan Avatar tu, dia punya job lagi banyak. Compare sebelum ni, dia kena fight for the job. Betul. And sebab everyone can buy a drone. Betul. Shop dekat online platform ada, semua boleh pay later kan, credit card installment semua boleh kan. So everyone can own the drone. So bila everyone can own the drone, price war tu dah start ada. Tapi for FPV dia lain sikit. So ramai yang venture into FPV untuk get more opportunity lah. Menarik tu. Okay, so that's it lah. Itu saja perkongsian pada hari ini. Okay, itu saja. Tak banyak pun. Rasa ke dah 1 jam? 1 jam juga sejam lebih juga tadi. So banyak Encik Amir dah share tentang drones. Banyaklah cover, maksudnya daripada perjalanan dia first, and apa kegunaan FPV. Dia terangkan sikit pasal introduction dan sebagainya, mana nak start, dan apakah biasanya some common things lah about FPV drones yang dia dah share. Kepada siapa yang berminat nak tahu pasal course, specific course yang Academy, Asia Drone Technical Academy ada provide, okay, boleh browse our website at drone.edu.my. Okay, so dekat sini kita ada provide all the courses that we have lah, okay, about RCOCB, yang ni mandatory from Civil Aviation Authority Malaysia. Kita juga ada competency programs, where we go more specific on competency programs. Specialized drone piloting skills macam mapping, agriculture, and also maintenance and repair. So we cover all the basics. Okay, these are high in demand drone piloting skills that you need. And we also have other courses lah that you might consider. So once again, terima kasih banyak Encik Amir for joining this podcast. Sama-sama. So I'll see you guys next time. Alright, bye-bye. Bye.